Hai, kucing. Nasib yang kau ada. Boleh juga aku bodoh-bodoh dengan kau. Masa raya je, semua cuti. Ada kau je kucing. Tadi bos ada, betul hilang. Aku nak bagi dia, semua dah siap. Hai, manalah Pok ni? Manalah Cik Lemah? Hai, raya sakan orang ni. Dia selidok raya. Entah pergi tempat lain. Tak boleh percaya tu orang tu. Meow. 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 Ada juga lah teman aku. Mak anak dia aku. Teman cuti aku ni. Hai, kucing. Awak rapat dengan Cik Lemah kan? Dia ada beritahu tak dia pergi mana? Dia pergi raya ke dia pergi holiday? Cuba beritahu. Oh, yang cuma Aduh. Manalah Cik Lemah? Pok ni. Raya tak nak lalu telefon aku. Aduh. Aku ni dah bujang ke sunyi kan. Ada teman nak raya ni. Murah RM1 tu. Bagi tadi je tu. Cik. Aku faham dia cakap tu. Lemai. Ni. Tengok melebel orang seorang. Apa? Dia buat menong. Uish. Oi, datang dari mana bos? Aku ada belakang ni kereta aku di sini. Kau ni. Oh, Aku dengar blebel kau blebel siapa? Dia seorang-seorang je. Cakap dengan kucing, cakap dengan burung. Oh ya, kau ni. Awi, si Leman dengan si Pok Mi ada beritahu kau bila masuk kerja? Aduh, tak ada pula bos. Diorang telefon. Pok Mi tak ada telefon. Cik Lemah pun tak ada telefon. Dia orang tu kalau dah bercuti lupa dengan kawan. Kita je lah ada ingat kat dia je. Ke makan lemang terlebih. Terpaksa berehat. Ya tak ya juga bos. Kalau makan lemang terlebih ni, badan jadi lemah je. Jadi malas je, berat je. Tak ada arah lah Wi. Gaya bos minggu ni, kita berdua ya bos. Saya tengok bos tengok saya.